Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Orang Kampung Studio. Ini hari kita akan unboxing dan review satu barang, iaitu set spana 61 pieces yang saya beli di Shopee. Sebenarnya saya dah beli lama dah spana ni, tapi saya nak review lah hari ni untuk tambah-tambahkan video. Okay. Kotak dia macam ni. Kita tengok luaran dia. Ada lock sini dua. Oh, kamera belakang dia macam ni, base dia, tapi dia macam tu, tapi dia macam ni. Okey, bawah dia macam ni. Okey, jom kita buka. Okey, kita masukkan dalam frame. Okey, kita buka. Dalam ni kalau ikutkan ada 61 pieces lah. Ini set spana. Kita buka pertama. Okay lah, dia ni spana ni macam briefcase. Spana ni macam ni. Atas ni, bahagian atas dia ada spana. Dia daripada saiz, tak silap saya, saiz 8 sampai saiz 19, tak silap saya lah. Ni paling kecil sampai saiz 19 ni. Okey. Jom kita tengok bahagian bawah. Kita tengok dulu lah semua sekali ya. Okay, bahagian bawah ni pula yang ni. Okay, bahagian bawah ni pula saya buatkan sikit video ni. Bahagian bawah dia macam ni. Ada set panah macam ni. Dia ada range. Okay, inilah set panah dia. Dia ada range. Lepas tu dia ada yang saiz kecil sampai saiz yang besar ni, saiz 32. Okay, kita tengok yang spana dulu ya. Spana ni macam ni. Okay, macam ni spana dia. Yang paling besar 19 ni. Semuanya dia di chrome, disalut dengan chrome vanadium untuk lebih kemas, lebih cantik, lebih lawa dan lebih bertahan lama lah. Yang saiz dia macam tu. Tengok, cantik, bersih. Okay, saya beli ni pun sebenarnya untuk saya pakai di rumah saja, bukan untuk bengkel. Sebenarnya boleh juga untuk bengkel, tapi sebab harganya pada barang ni sebenarnya antara boleh pakai, cuma bukanlah antara kualiti yang terbaik. Kalau untuk bengkel tu, kalau boleh kita cari yang lebih mahal, yang lebih bagus lah kualiti dia. Tapi ini sekadar kita untuk kita pakai di rumah, untuk kita sendiri pakai, alhamdulillah. Bukan tak boleh pakai kat bengkel, tapi kalau kita pakai kat bengkel, biasanya kita perlukan akan guna dengan lebih keras lah, dengan lebih hardcore. Jadi ini mungkin tak sesuai lah. Ini untuk sekadar untuk kita pakai di rumah, untuk kita repair basikal, untuk repair motor kita sendiri, untuk repair kereta sendiri, boleh lah, insyaAllah. Okay, ni saiz paling besar, ni saiz paling kecil. Tengok spana dia, cantik semua. Dia rupa dia jenis gitu, macam gitu. Ini pun semua vanadium. Ni 8mm. 8mm ni biasa ni untuk buka bateri motor punya tu, bateri motor punya terminal tu. Okay, kemudian kita tengok pada, saya pusing lah kotak ni, senang nak tengok. Rupa dia gitu. Macam ni kan boleh nampak muat. Silap macam tu, cantik. Untuk saya pause sekejap video, kita sambung video. Untuk soket wrench ni pula, kita ada, dia bagi dua batang yang besar macam ni. Bunyi pun sedap. Okay, ada lock ni macam ni, boleh pusing depan tu. Pusing, nak buka kiri atau buka atau pasang lah, senang cerita. Sebut tak ada lock ni. Okay, jadi yang besar, untuk yang saiz besar ni lah. Tengok belakang ni lah. Ini macam muat ini kan, itu masuk tu. Nak buka ke, nak tutup ke, boleh, tak ada hal. Satu lagi nak tunjuk, kalau siapa yang tak biasa pakai, dia masukkan macam ni kan, kepala ni masuk sini, kita boleh tekan je, tak apa, kita boleh tekan dia punya ni, kita boleh masuk. Okay, nak buka dia, kalau kita tarik macam tu, kalau orang tak biasa memang susah nak tarik. Kita tekan ni je, belakang ni, kita buka, faham? Macam ada tu, ada lock, sistem lock dia tu. Agak nampak lah ya. Masuk, kita boleh tekan macam, kalau pasang kita tak ada masalah masuk. Nak buka dia tu, kalau tarik agak susah, kita tekan je ni. Nak pasang pun sebenarnya boleh je, tekan macam ni, masukkan gitu, boleh juga. Macam itulah ya. Sistem lock dia tu, belakang dia tu ya, ingat sistem lock dia. Okey, lepas tu kita ada yang besar, simpan dia macam ni. Kita ada yang kecil ni, kecil
kecil ni macam biasalah. Untuk yang nampak tak nampak pula ke depan atas sikit. Atas sikit. Atas sikit. Alamak, tak nampak juga. Yang kecil ni saya pusingkan lah supaya nampak bahagian semua wrench yang bawah ni. Okay. Untuk yang kecil ni, untuk yang wrench yang kecil lah. Macam ni saya ni. Kita tengok saya ni kecil. Ni untuk yang kecil. Kita masukkan je. Kita lock. Tak mari kita tekan je boleh je. Tekan boleh, masuk pun boleh. Masuk. Okey. Okey, untuk yang kecil. Untuk buka macam biasa yang kecil pun kita buka, kita tekan ni. Macam bukan balik kan. Itu. Contoh saya ambil yang lain. Ini pun saiz kecil juga. Okey. Masukkan dia punya, ni ada punya tu. Ada yang agak kasar. Masukkan. Boleh je, kena tekan kuat sikit. Okey, masuk. Tekan kuat sikit. Okey, itu. Atau boleh lah pakai. Pusing ke, nak lock ke, nak buka ke. Tengoklah mana kegunaan dia. Okey. Nak buka je macam biasa, tekan ni belakang ni. Okey, buka. Okey, begitu. Ini untuk wrench yang kecil lah. Bahasa Melajunya saya tak pasti panggil wrench. Wrench ni benda apa bahasa Inggeris, bahasa Melayu je. Tapi orang panggil ini semua saiz ni soket wrench lah. Yang ini bukan ya, ini yang saya tambah sendiri. Ini tak termasuk dalam package ni. Package ni yang ni je. Ini yang saya tambah sendiri. Okey, apa yang ada dalam itu soket wrench. Dia ada bagi ni. Ni biasa untuk membuka tayar kereta lah. Biasanya gitulah. Buka tayar kereta. Untuk buka tayar kereta. Itu tayar kereta, masuk je. Kita boleh pakai je mana-mana soket ni. Contoh dah saya ambil ni, kita boleh masuk juga. Masuk gitu. Kita buka tayar kereta ke macam ni ke. Okay. Buka kereta ke, boleh. Okey. Contoh lain. Okey. Yang lain kita ada yang saiz ni. Panjang. Ini saiz. Semua ni semua dibalut dengan besi itulah. Chromium chromium vanadium untuk lebih keras dan lebih tahan. Dia ada jenis ni. Ini kepala tu untuk kita boleh keadaan kita sengit kan. Kadang ada permukaan kenderaan skru tu sengit, kita boleh pakai ni. Pakai ni. Masuk ni. Contohlah peran sengit tu, saya contohkan, saya pasangkan lah. Masuk ni. Okey. Ada permukaan tu dia kurang rata ke, kurang macam-macam lah kurang dia. Kita boleh sambung situ. Kita boleh sambung kasih panjang. Ini extender dia. Satu extender kita boleh masukkan panjang lagi. Kita boleh pakai yang ni untuk tu, ataupun kita boleh pakai yang ni juga. Contohnya. Untuk permukaan yang contohlah permukaan skru tu, nut tu dia tepi tu ke susah ke, kita boleh pakai ni untuk kita pusing ke dia. Macam tu. Itu contohnya lah. Saya nak bagi contoh je ni. Okay, jadi ada bagi extender ni. Bagus. Kita buka balik. Masukkan. Lepas tu dia ada bagi saiz ni. Ya. Saiz 21mm. Okay. Untuk tayar kereta ada tayar jentera ke. Lepas tu dia ada bagi juga ni Allen key. Kita select situ. Ada Allen key juga dia bagi. Ada 3 batang ni. Allen key. Okay. Dekat sini. Okay. Kemudian dia ada bagi juga jenis macam screwdriver ni untuk kita buka. Ini pun kita boleh pakai, tapi ini untuk saya kecil lah. Macam tu. Sini kita boleh buka macam screwdriver. Okay. Okay. So, kita ada yang jenis ini, jenis macam fleksibel. Dia macam ada spring ni, fleksibel. Kita boleh adjust macam kedudukan untuk kedudukan nut yang ialah kadang-kadang kedudukan nut tu kita susah nak masuk. Ini boleh pakai sebab dia fleksibel. Okey. Macam ni extension lebih kurang untuk manjangkan lagi untuk skru yang kecil lah. Dia bagi ada 2 saiz, satu yang pendek sikit, ini yang panjang sikit. Ni extender maksud dia extender ni untuk kita panjangkan lah. Contohnya lah yang kecil ni, saya tunjuk sekali lagi lah. Untuk yang saya kecil ni kita pakai lah, sama je guna dia dua-dua ni. Saya tunjuk satu je lah. Untuk panjang ni kan kita ada tempat yang agak jauh ke dalam, dia punya nut tu, skru nut tu kita masukkan. Bawah ketat. Okey, masukkan tu, kita masukkan je satu. Kalau ada tempat yang nut yang agak jauh tu kita masukkan, kita boleh pakai. Nak buka ke, nak tutup ke, ikutlah.
kegunaan mana-mana yang sesuai. Okey, macam tu standard. Kita buka je biasa, tekan ni baru buka. Okey, macam ni pun sama je dia, yang ni fleksibel ni. Kita masukkan yang ni. Okey, masukkan. Kadang-kadang ada kedudukan tu dia nut tu agak susah nak masuk, kita pakai yang fleksibel ni. Boleh pakai. Okey. Tunjuk. Okey. Itu set semua ni saya beli itu hari. Satu set semua ni pada harga cuma RM46.50 termasuk penghantaran. Shipping. Murah tak? Bawah RM50 untuk satu set ni. Itu hari saya beli. Sebelum tu saya beli yang ni dah RM9. Mungkin ni lebih lagi dari segi rupanya mungkin lagi tahan, tapi itulah kalau kita sakat nak pakai kat rumah, tak repair rumah, boleh beli yang ni. Murah, dapat satu set kan. Lepas tu saya nak tunjuk kelemahan yang saya lupa dekat set ni. Cuma satu je saya nak komplain. Kelemahan dia ada satu, iaitu dia ada satu skru spana yang dia tak ada, iaitu saya terpaksa beli satu spana lain, iaitu saiz nombor 14. Sebab saiz nombor 14 dia tak ada, dia terpaksa dia beli yang lain. Sebab masalah ni adalah ini bukan spana tu tak cukup, semua tengok cukup penuh kan. Cuma dia bagi, masalah dia adalah dia bagi dua set saiz spana nombor 16. Saya tak tahu kenapa dia bagi dua set saiz 16. Mungkin ada kesilapan di pihak kilang. Patutnya satu saiz 14, satu saiz 16. Kalau ikut sini 14 16, tapi dia bagi 16 dua-dua. Jadi itulah kekurangan dia untuk set ni. Jadi saya terpaksa beli satu yang jenis biasa je, saya beli kedai RM2 je ni. Yang untuk saiz 14, dia tak ada saiz 14. Itu je kekurangan yang saya nampak, saya jumpa lah. Yang lain tu tak ada apalah. Cuma saya nak beritahu apa, saya nak ulang semula apa saiz yang ada dalam ni. Untuk spana ni ada saiz 18, 16, patutnya 14 ada tapi dia tak ada. 12, 10, 8, 9, 11, 13, saiz 13 ada, saiz 15 ada, saiz 17 ada dan saiz 19 untuk spana lah, sampai saiz 19, 8 sampai 19. Untuk range ni, untuk range soket range ni pula dia ada saiz daripada yang kecil ni adalah saiz 4, 4.5, ada 5, ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 14. Untuk yang saiz kecil saiz 14. Untuk yang saiz yang besar ni dia ada daripada saiz 32, ada 30, 27, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 sampai saiz 10. Untuk saiz tu lah, untuk saiz yang soket belakang ni besar. Okey, itu saiz dia. Lepas tu dia dibagi dua ni, yang kecil dan yang besar. Lepas tu dia bagi extra untuk tayar, untuk ini, untuk yang fleksibel punya ada. Lepas tu yang ni yang besar ni adalah saiz, yang panjang ni adalah saiz 21mm. Dan dia bagi Allen key yang saiz kecil ni. Rasa Allen key ni untuk adjustkan dia punya ni kot, pemegang soket ni. Tu lain daripada tu tak adalah. Kalau ikut total semua dia tulis kat botak tu 61 pieces. 61 pieces. Jadi saya rasa itu je kot saya nak cerita pasal set toolbox socket range dengan spana ni. Bagi saya untuk set ni sesuai untuk gunakan persendirian di rumah. Saya rasa kalau tuan-tuan beli satu ni cukup lah untuk bertahan kat rumah tu sampai kita ke kubur. Bagi saya cukup lah ni. Kalau untuk guna rumah okey, tapi untuk buat bengkel kecil-kecil mungkin okey juga. Tapi kalau boleh bengkel-bengkel tu, bengkel motor ke bengkel kereta ke, pakai yang lebih profesional lah, macam Sata Good ke, brand-brand York ke yang bagus. Ini untuk gunaan rumah sendiri okey lah. Jadi saya rasa itu je kot video untuk kali ni. Saya nak review, saya dah pakai ni, saya pakai sebelum ni untuk repair barang-barang rumah saya. Okey, alhamdulillah, cantik je. Jadi itulah kot video untuk review kali ni. Terima kasih lah kerana kalian datang ke channel saya. Kalau minat untuk membeli set spana dan socket range ni, boleh tekan di video description ni bawah, ada link ke Shopee ataupun Lazada untuk pembelian. Ingat, apa yang saya ingatkan, kalau boleh beli, kalau time dia ada
sale, ada kupon. Itu sajalah saya nak beritahu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.